Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan tentang Al-Quran yang ada pada tangan saya ini. Al-Quran ini hanya mempunyai satu bahasa saja, yang mana yang ada bahasa Arab. Ma'ani Al-Quranul Karim bilughati Cina bermaksudnya Al-Quranul Karim dan terjemahannya dalam bahasa Cina, iaitu bahasa China Mandarin. Baik, saya akan buka tentang ini. Saya hanya faham sedikit bahasa China. Cuma tahu ni perkataan ini. Maksudnya ia adalah negara China. Ini dibuat pada 2014. Pengenalan ini pada Al-Quran tersebut membicarakan tentang surah-surah, yang mana yang pertama adalah surah Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah, sampai akhir sekali surah An-Nas. Benda saya tak dapat faham ni. Cuma InsyaAllah saya ada bawa sekali tab saya untuk merakam masuk bahasa China dalam bahasa Melayu. Ini merupakan surah Al-Fatihah. Maksudnya sudah ada, yang mana ayat pertama ni maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni. Kedua, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang melihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ketiga, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni. Ayat keempat, yang Maha menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhir. Ayat kelima, Engkau lah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan Engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Ayat ke-6 maksudnya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang tujuh, iaitu jalan-jalan yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Engkau mukai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Baik, saya tekankan pada keseluruhannya dia ada bahasa Arab. Boleh lihat. Wow, memang tulisan dia sangat bagus. Cuma saya punya boleh faham sedikit. Maksudnya ni Diman ni bahasa Melayu kamu semua, atau kamu lah. Bo ni tidak. Baik, saya akan buka pada akhir sekali. Ini surah akhir sekali. Ini surah ni An-Nas. Sekarang saya tak perlu kita terjemah sebab kita sudah biasa membaca. Ini bahagian terakhir, macam rujukan.
Dia bahasa ni, Cina ni bahasa Mandarin yang tulis ni tulisan standard Hanyu Pinyin. Oh, memang menarik tulisan ni. Hmm. 24/12/1949. Wow, sangat lama. Mungkin tahun tu tahun pembebasan China daripada tentang Kuomintang oleh tentera komunis. Masuk mungkin, wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton. InsyaAllah akan ada lagi video pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.